Hi. Welcome back to Sembang Wayang. Hai. Ya. Ya. Minggu ni kita berehat sikit lah daripada Marvel sebab penat lah. Penat nak menunggu ni. Asyik trailer tak keluar-keluar. Cakap hari ni keluar. Aku dah live dengan Syazwan. Penat-penat tiba-tiba tak ada pun trailer tu. MCU scam. Bila Mana lah ni? Aduh, kita tak tahu lah nak cakap macam sikit. Ujung bulan depan ni Spider-Man. Betul. Betul. Lepas tak lama tu dah. lagi berapa bulan? 5 bulan dah nak Endgame. Betul. Endgame. Lepas tu Doomsday. Tapi aku rasa dia saja tau. Endgame on Tuesday, betul. Sebelum Brand New Day, dia akan bagi satu series X-Men. Dia saja je. Tapi kita tak nak sembang pasal Marvel kali ni. Kita nak berehat. Sebelum ni kita sembang pasal Nirnama. Kali ni kita nak sembang pula episod tentang Good Boys Go to Heaven punya teori. Sebelum ni aku sembang seorang. Lepas tu ada episod aku sembang dengan Adib sikit. Tapi ni the whole episode kita nak sembang pasal teori Good Boys Go to Heaven episod 5. Dia MCU tak nak bagi kita sembang pasal teori. Kita masuk local scene lah. Ala-ala local scene kita tengah sedap sekarang ni. Kita bagilah segala teori kot rasanya bang. Setakat episod 5 kan, macam-macam dah jadi. Aku rasa macam series ni makin menarik tau. Kau macam siapa pembunuh ayah ni kan? Dia dah jadi sampai satu tahap. Dia dah, kita penonton ni dia dah fikir macam, betul ke ayah kena bunuh? Ayah ni wujud kat lah tiba kan. Menarik lah. Aku rasa series ni antara dia boleh tangkap perhatian semua orang tu dekat track setiap minggu dia akan bincangkan tentang Good Boys Go to Heaven punya teori. Dan benda ni sangat menarik lah. Cuma aku nak cakap deep, aku rasa teori aku tentang memang Yasir ini mempunyai dissociative identity disorder semakin kuat dan semakin kokoh. Sebab kalau tengok dalam episod 5, dia ada mention yang inspector tu kan, yang sergeant tu kan, dia ada buka tengok dissociative amnesia. Untuk pengetahuan korang, salah satu simptom untuk diagnose orang tu ada DID, dissociative identity disorder, adalah dia mempunyai dissociative amnesia. Dissociative amnesia ni adalah di mana situasi dia ni selalu bangun dan dia tak tahu kenapa dia berada di situ. Dia macam tak tahu kenapa aku ada kat sini, kenapa aku boleh ada kat sini. So itu adalah dissociative amnesia. Dia bukan amnesia biasa. Dia adalah dia tak ingat apa-apa kenapa dia berada di situ. So ingatan dia bersifat selektif terhadap situasi. Dia macam terpotong sekejap. Dia ada satu part tu, kalau macam timeline kan, ada dekat tengah tu terpotong. Lepas tu dia tiba-tiba jump to another timeline. Maksudnya dia dekat lokasi dengan masa tersebut dia macam kenapa? Aku macam dia pelik lah. Sebab episod 4 tu pun kan, kalau abang ingat kan, bila Dahlia follow dia tu. Betul. Lepas tu Dahlia panggil dia. Dia tak dengar. Dia cakap, betul. Lepas tu bila dia pop, dia terjaga. Lepas tu baru dia macam dia cakap, dia bermula daripada birthday Ayat. Dan episod kelima dia reveal juga kenapa, macam mana birthday Ayan tu. Sebab dalam episod kelima, Dahlia telah menjumpai satu filem. Satu filem yang mengandungi Yasir ketika kanak-kanak dengan bapa dia. So ada teori, bukanlah ada teori, aku rasa betul yang Yasir ni adalah mangsa ikan haruan apa? Haruan makan anak. Haruan makan anak. Dulu haruan makan anak ni kita ingat ke perempuan je kena. Ya betul. Sekarang lelaki pun. So Yasir adalah mangsa SA jugalah. Betul, mangsa betul. SA juga. Cuma satu benda yang aku rasa menarik lah untuk aku ulaskan, sebab dissociative identity disorder ni selalunya dia biasa berlaku kepada kanak-kanak yang dia tak ada kawan sangat tau. Sebab kenapa aku cakap dia tak ada kawan, dia tak ada tempat untuk meluahkan perasaan sedih, marah dia. So sebab tu dia mencipta identiti yang baru. Tapi dalam situasi ni dia macam dia ada kawan dia, which is kalau dalam episod kelima dia mention balik. Dia ada flashback, dia kawan dengan Zaid dengan Bahamin. So itu menjadi persoalan jugalah. Dia ada kawan, tapi kenapa, macam mana dia boleh mencipta juga identiti yang lain. Dan dia seolah-olah lupa terus identiti yang kawan dia pernah berkawan dengan Zaid dengan
Bahamin. Tapi ada juga satu teori yang mengatakan bahawasanya Zaid dan Bahamin yang sekarang ini adalah bukan Zaid dan Bahamin kawannya. Oh. Sebab kenapa Yasir seorang je yang beruban, Zaid dengan Bahamin tak beruban pun. Oh. Maksud dia macam, adakah Yasir ni lagi tua daripada Zaid dan Bahamin yang... Aku rasa aku tahu kenapa. Ha. Yasir ni dah banyak kali balik masa lepas. Itu salah cerita. Janganlah campur cerita. Reversi. Itu reversi. Tapi kesian Betul selalu dihadapi dengan masalah macam itu betul lah. Imagine dah shit lupa je. Reversi jadi tua. Tiba-tiba Good Boys Go to Heaven ni jadi DID pula. Tapi saya boleh katakan gandingan Beto dan Zahira McWilson ni so far the best. Ya, betul. Dia tak adalah nak best. Kita boleh cakap yang Diana Daniel pun memainkan watak yang penting dekat dalam Majnur. Betul. Tapi nak compare dengan ketiga ni yang melakonkan yang sangat kritikal is Zahira McWilson. Betul. Aku rasa sebab karakter dia agak heavy juga. Heavy sebab mak yang hilang anak kan. Tapi kredit juga dekat Diversity Shikin kan. Tak silap aku. Shikin pun did a good job lah. Cuma kita nak cerita tentang Good Boys Go to Heaven. Aku rasa chemistry Zahira ni aku rasa not bad lah aku rasa. Sebab aku tak pernah nampak gandingan Zahira McWilson dengan Beto bersama dalam satu screen. So tak sangka juga Zahira McWilson ni boleh bawa. Tapi sebenarnya aku rasa banyak juga series dia yang dia carry karakter. Dia banyak carry karakter berat yang heavy kan. Tapi menarik lah. Aku suka gila series ni. Sebab aku rasa dia macam ramai yang komen tau aku tengok dekat threads. Tak sangka sebenarnya detail gila apa yang ada dalam series ni. Sebab ada yang diorang reveal sebenarnya tu lukisan Ayan tu bukan lukisan Ayan pun. Sebenarnya itu Yasir yang lukis. Okey. Untuk recall balik dia. Sebab kalau ada satu lukisan tu yang waktu tu Ustaz Raihan dekat depan kan, dia ada tulis Bata kan. Pada huruf Jim tu dia bold kan. The only yang dia bold adalah huruf Jim. So macam ramai yang tanya kenapa Jim ni di bold, mesti ada something. So aku macam aku impress lah sebab aku ingat dulu orang kita macam tak sedetail itu mengkaji. Tapi bila dapat series yang sangat tepat pada macam series ni kan, kita betul-betul detail tau. Betul. Dan sebenarnya kenapa ini highlight jugalah yang saya baca teori yang terbaik jugalah. Kenapa Bahamin ambil macam kereta api, kenapa dia simpan semua dalam kotak kan. Sebenarnya untuk mengelakkan Yasir trigger dengan PTSD dia masa kecil. So sebenarnya dalam kotak tu, baju tu bukan baju Ayan. Kereta api tu bukan kereta api Ayan. Tetapi itu adalah barang-barang Yasir sewaktu kecil. Supaya dia tak nak trigger yang Yasir ni pernah kena SA masa dia kecil. Itu sebenarnya teori yang orang kata macam tak nak bagi Yasir trigger. Okay. Menarik juga sebab dalam dialog yang ketika dia tanya kenapa barang Ayan ada dengan kau kan. Lepas tu kan Zaid jawab. Zaid dah cakap macam ni. Kau tahu tak, dia sebenarnya tengah lindungi kau. Macam tu lah ayat dia. So macam kenapa? Itu menjadi persoalan juga. Macam mana dia menjaga? Kenapa? Macam apa sebenarnya berlaku? Betul. Kita sampai ke hari ni. Dia jadi jam bang. First kali dia dah nampak, saya nampak yang sangat-sangat yang macam pak. Kenapa cerita ni akan jadi lagi rumit? Bila Zaid bawa lawyer itu je second episode. Sebab Zaid kan masa first episode gaduh pasal uncle tak nak jual tanah dia tu kan. Betul. Itu je. Tapi saya ingat ke Zaid dengan Yasir ni hubungan dia tak baik. Betul. Apa yang dia cuba untuk selindungi? Sebab bila kau cakap macam tu, aku teringat balik. Zaid ni kan, dia macam seolah-olah orang luar tau awal-awal. Tapi rupanya bukan dia orang luar. Dia macam orang kampung yang keluar, lepas tu dia balik-balik. Kawan kawan Yasir lah. So menarik. Aku rasa macam ada banyak benda yang lapis-lapis dalam series ni yang kita kena reveal satu. Kereta api, peranan dalam series ni apa dia, mainan kereta api. Lepas tu ketika
Yasir masuk dalam dunia dia, ada kereta api juga. So aku rasa kereta api ni memainkan peranan yang sangat signifikan lah. Betul. Uh, Dan sekarang ni saya nampak okay, kalau kita tengok satu movie, kita akan ada satu problem statement. In which dalam series ni, problem statement adalah siapa bunuh Ayan. Tapi bila dah masuk episod ke-5, dia dah jadi satu problem statement dia tu dah berubah. Siapa Yasir? Betul. Itu menarik aku rasa sebab bila selongkar rupanya macam Yasir punya identiti ni sangat misterius. Kita tak tahu kenapa dia selalu menghilangkan diri. Sebahagiannya kita dah dapat reveal lah, dapat hint kan. Saya takut hujung-hujung sekali mungkin Astro Shaw ni dia ambil ilham daripada WandaVision. Oh. Kan? Tapi ada satu posting daripada Aris Zulkarnain tau. Sekejap aku cari. Aku ada reply pada Aris Zulkarnain. Okay. Dia post ni, orang kata seni meniru hidup. Sebab dia dia post something, kemudian dia letakkan dekat threads kan, kita boleh macam letak topik kan, letak Good Boys Go to Heaven. Lepas tu dia tulis macam ni, orang kata seni meniru hidup dan hidup pula meniru seni. Maksudnya seni ni tiru hidup dan hidup tiru seni lah. Jadi sabar, ada kes yang boleh selesai cepat, ada kes yang sampai ke hari ni pun tak selesai. Kadang-kadang bila kita observe kehidupan orang, kita selalu lebih tahu dari orang yang sedang melaluinya. Kan? Happy weekend semua. Lepas tu aku reply, hint ke? Lepas tu dia reply 6-7. Tapi dia letak lagu tu. Mana? Kau di syurga. Lagu Megat Fazli. Aku rasa lagu tema. So ada Kau di syurga. Mesti ada dia punya. Sebab dia Good Boys Go to Heaven. bukan Good Boy. Oh. Dia ada S. Good Boys. Papa, Good Boys masuk syurga kan? Siapa Good Boys tu? Kenapa dia bukan Good Boy? Kalau Ayan seorang, dia Good Boy. Ni Boys. Kan? Tajuk dia ada S kan? Kan? Betul juga apa yang kau cakap tu. Wow. Weh, ini makin menarik. Dan belum lagi kita cerita tentang Kuala Maka ni. Betul. Kuala Maka. Maka ni mengikut PRPM ataupun dalam bahasa dah pustaka. Maksud dia tipu helah. Tipu daya. So macam adakah sebenarnya teorinya adalah satu kota atau satu city tu sebenarnya adalah fiction. Semata-mata untuk membuatkan Yasir ni ingat kembali apa yang dia dah buat dan bagi dia mengaku. Bukan kepada kematian, tetapi kepada sesuatu yang lebih besar. So maksudnya apa yang terjadi, Ayan tu adalah watak betul? Saya tak pasti. Kita sekarang dah tak pasti. Siapa Yasir? Dia jadi macam tu. Dia bukan Ayan ni mati ke tak, dia jadi siapa Yasir? Adakah sebenarnya Ayan ini adalah watak rekaan Yasir sahaja di dalam kepala otak dia? Okay, bila kau cakap macam tu, aku tertarik dengan satu scene. Kalau perasan, ada satu scene ni yang mana tiba-tiba Ayan, dia macam cakap, dia macam cakap dekat seseorang, jangan risau, Ayan kan ada. Ke orang tu cakap dia dekat dia macam tu? Tapi orang tu cakap kat dia, jangan takut Ayan, kita kan ada macam tu kan. Persoalannya siapa orang tu yang bercakap? Sebab dalam datar scene tu dia macam hitam putih. Dan budak tu macam pakai singlet, bukan Ayan tau. Nampak macam Yasir waktu budak. Tapi kenapa dia dipanggil Ayan? Itu menyebabkan aku macam tertanya-tanya juga. Betul. Adakah dan Ayan dia macam mungkin kena sexual abuse kan. Yasir pun kena benda tu dari kecil. Dan macam ni ada banyak karakteristik Yasir dengan Ayan ni sama. Okay, satu lagi, saya pun dah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ni, masa kita kupas cerita ni. Ada satu babak tu yang Ayan berborak dengan Inspektor Leona. Ingat tak yang dia cakap, Ayan tak suka main bola, tapi Papa suruh main bola. Kan? Dia sebenarnya macam seolah-olah, kalau betul lah wujudnya watak Ayan ni dan Yasir ni, dia ID dia
boleh bertukar, dia ada bipolar, dia atau apa? Dia ID lah. Dia Split personality. Split personality, yes. Bila dia split, salah satu watak dia adalah watak dia sewaktu kecil. Jadi bila dalam black and white tu, dia macam seolah-olah Yasir masuk ke dalam alam dia waktu kecil dan dia bermain dengan Ayan. So dia yang macam, Ayan jom main bola. So sebenarnya waktu tu Yasir tak sedar pun yang sebenarnya dia tak main bola pun dengan Ayan, tapi Yasir waktu kecil yang main bola dengan dia. Maksudnya, okay, kalau konteks dia begitu, kenapa orang lain semua macam tahu tentang kewujudan Ayan? Maksudnya Ayan wujud lah kot. Ataupun sebab dia jadi macam sekarang ni macam very itu intertwined. Aku macam sebab okay, kalau katakan aku terfikir juga teori tu yang Ayan tak wujud. Tapi kenapa satu Kuala Melaka tu tahu tentang kewujudan Ayan. Lepas tu Inspektor Kamal tu pun macam suspicious juga. Kenapa dia boleh macam attack Yasir daripada awal? Yelah, kita sekarang ni datang macam teori kan. Biasalah kita buat teori Marvel MCU pun orang bash, tapi kita lempar je lah kan. Tapi saya nampak teorinya dia bukan sekadar teori lah. Dia dah jadi macam satu pecahan. Okay, dia ada what if. What if Ayan tak wujud? What if betul Yasir memang bergantung kepada dia punya split personality untuk bermain dengan Ayan? And what if memang Kuala Melaka ni sebenarnya tempat untuk Yasir mengaku kepada apa kesalahan yang dia telah lakukan. Tapi bila kau cakap pasal Kuala Melaka ni, makal itu maksud tipu daya. Aku rasa ada hint di situ sebab diorang takkan sengaja meletakkan pekan Kuala Melaka kalau tak ada reason dia. Sebab itu adalah fictional punya town kan. Kampung punya nama yang fictional. So mesti ada reason dia. Aku rasa legit juga kalau kita nak cakap tipu daya tu. Ataupun plot twist dia sebenarnya kan Kuala Melaka tu semua orang yang sama kan. Kuala Melaka ni tempat untuk trap siapa yang lelaki tu, Amir Effendi, watak dia apa? Inspektor Kamal. Inspektor Kamal terhadap apa yang dia yang lakukan sebenarnya. Sebab semua tu orang Kuala Melaka. Orang asingnya adalah Inspektor Kamal dia. Betul juga kan. Hint dia sebab kita tahu Inspektor Kamal dia the only one yang bukan orang situ. Dan awal-awal memang Inspektor Kamal dah memang panas dengan Yasir. Betul. Tak tahu dia dah jadi siapa Inspektor Kamal pula sekarang ni. Betul. Aku rasa banyak benda. Sebab kalau kita perasan series ni sangat menarik. Sebab di setiap episod dia cuba untuk highlight orang ni macam salah, orang ni macam salah. Kemudian dia macam meninggalkan banyak persoalan. In fact sebenarnya Sarjan tu pun macam suspicious. Sebab okay, kalau kita tengok balik scene yang macam nak cari Ayan kan, dia macam sengaja berlengah tau. Betul. Kita ada banyak masa lagi. Padahal Ayan orang tu dah hilang anak kot. Kau macam boleh cakap macam tu lagi. Lepas tu saya nampak yang sebenarnya berdasarkan yelah cerita series ni kan, bukan senang nak kan penonton ke episod yang akan datang. Betul. Dan sekarang ni dah 5 episod. Kita hook. Kita semua hook. Kita nak tahu what happens next. Selalunya episod 4 tu, episod 5 dah barai lah sikit. 6 dah barai lagi. Ini sampai episod 5, aku rasa episod tu dia macam kita naik tangga tau. Makin lama macam makin menarik. Dia macam impressive lah. Sebab before this kan Arif pun direct One Sentif dia more kepada very funky. Betul. Tahu tak? Dia macam okay kan. Tapi this is different. Betul. This is something else. Sebab aku rasa series ni dia macam sangat kena bermain dengan technical. Kemudian dia kena tinggalkan banyak detail. Betul. Aku nak cakap macam ni, satu benda lah Dip. Bila sesuatu series ataupun filem itu dibina dengan skrip yang sangat baik dan bagus, dia akan menghasilkan karya masterpiece macam ni. Betul. Pada aku, Good Boys Go to Heaven adalah sebuah karya yang dicipta dengan writing yang sangat bagus. Betul. Aku boleh kata benda tu confirm. Memang writing dia sangat bagus dengan directing daripada director yang bagus, Arif Zulkarnain. So aku rasa memang karya ni jadi macam tu, bagus. Tapi itulah sebab kebanyakan perbualan aku baca dekat threads banyak juga tentang salah satu reason kenapa filem-filem kita agak longgar sikit disebabkan
skrip yang tak kuat. So writing pun tak terlalu kuat. So Good Boys Go to Heaven adalah satu series yang sangat bagus lah pada aku. Betul. Wow. Ada orang sampai ke? Tak tahu macam tak ada pun. Oh ya. Yeah. Checking. So apa pendapat korang tentang episod kelima Good Boys Go to Heaven hari Jumaat ni dah ditayangkan episod ke-6 sebab kau tahu tak sebenarnya dekat Threads kan lepas pukul 12 kan dah keluar kan. Ada sebab aku kan esok hari Jumaat aku kerja. So aku tak adalah tengok malam. Tapi bila aku buka Threads pukul 12:05 12:30 kan. Oh, Good Boys Go to Heaven dah keluar nak tengok. So macam laju gila kalau tengok ni. So maksudnya macam orang menanti dan excited dengan Good Boys Go to Heaven. In fact even yelah director, artis, pelakon sendiri memang diorang interact, engage dengan penonton dekat Threads tu. Maksud dia engagement dia tinggi tau. Betul. Dan aku rasa memang tindakan Astro Show tayangkan di Netflix dengan seminggu satu episod adalah satu tindakan yang sangat tepat. Betul. Sebab kalau dia keluarkan semua episod terus, orang tak sempat berteori. Tak ada, betul. Bila macam ni, orang akan berbual tentang Good Boys Go to Heaven setiap minggu. Dan hype tu akan naik. Orang yang macam tak follow pun akan FOMO dan akan mula melayan Good Boys Go to Heaven. Cukup lah. Aku rasa aku tak sabar. Dia macam bila dia berborak macam ni, lama tak jumpa Arif lah. Dia macam Arif ni sebenarnya dia ada criminal mind tau. Daripada dia buat One Sentif lagi, dia buat cerita ni macam Arif ni betul. apa lagi benda jahat dalam kepala otak kau Actually dia datang. Tapi dia cakap kalau dia datang pun tak banyak benda dia boleh sembang sebab tunggu habis lah. Tunggu habis lah. Alright, itu saja. Komen kat bawah apa pendapat korang sekarang berdasarkan episod 1 sampai episod 5. Betul. Until next time. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao guys.